engkau akan dapat dia orang merasakan tidak perlu buat apa-apa adalah tindakan ekonomi yang paling betul. Begitulah aku nak beritahu kat korang. Pasal tu dalam keadaan sedar dia orang tahu apa akan berlaku, kau tengok macam tak ada solution. Tapi sebenarnya bukan dia orang tak ada solution, dia orang dapat kursus daripada IMF kan. Okey, Olivia pula. Sekejap. Saudara-saudari, kalau nak dapatkan madu bunga liar Iran dengan saffron, 300 gram madu, setengah gram saffron anda boleh dapatkan sekarang. Sebab dekat dalam pasaran untuk madu yang kualiti tinggi dan saffron yang kualiti tinggi, ini adalah yang termurah anda boleh dapat. Beli direct dengan kita RM36 sahaja. Hubungi Izwan. Kalau dekat luar diorang jual 250 gram madu dengan saffron yang kualiti tinggi dalam RM57 ke RM80 untuk satu botol. Okey, so, Olivia pula. Lepas Olivia tengok video tu, Olivia. Okey, apa yang Dr. Muhammad Abdul Khalid cakap dekat situ, dia kata kenapa kita ni tak bersedia menghadapi krisis ni sebab kita rasa ni macam dia kata dekat dalam ni, dia punya host pun cakap, dia kata kita ni masih rasa business kita berjalan as usual, dia kata. Dan Dr. Muhammad Khalid pula cakap, dia kata memang tak nampak serius sebab sibuk duk main politik nak lawan dekat Johor lah apa semua. Dan apa yang dia cakap dekat sini, salah satu apa yang saya setuju sangat, terlalu banyak sangat komiti. Maksudnya macam yang terbaru setiap kali kalau ada masalah, contoh masalah beras, kita sibuk, kerajaan ni sibuk nak tunjuk diri buat kerja. Kita akan buat ahli jawatan kuasa. Ingat tak masa dulu semasa Anwar Ibrahim mula-mula lepas angkat sumpah untuk menjadi Perdana Menteri, kan dia kata nak tubuh ahli jawatan kuasa kos sara hidup. Lepas 2 minggu sampai dah 4 tahun dah, tak tahulah apa status. Jawatan kuasa ditubuhkan. Jawatan kuasa ditubuhkan. Elon dapat. Lepas tu kita ada masalah krisis telur dan ayam pada ketika itu. Sibuk pula tubuhkan satu komiti ataupun ahli jawatan kuasa yang berkaitan konon-konon untuk kaji. Yang terbaru sekarang ni, isu KKM. KKM sekarang ni, tengok apa diorang buat, tubuhkan ahli jawatan kuasa untuk buat kajian. Yang kali dalam berapa? Hati aku macam apa tahu? Kau ni, kerajaan KKM setiap hari beroperasi, adakah kau kena perlukan kajian untuk kau mengkaji masalah yang pekerja KKM ni hadapi? Takkanlah dalam kerja kau seharian tu, kau bodoh sangat sampai kau tak boleh detect apa yang tak kena dalam KKM tu. Dalam KKM kau ada ketua pengarah, kau ada pegawai tertinggi, kau ada MO, kau panggil semua pun kau tak boleh nak selesai masalah. Itu satu. Lepas tu, kita ni tengah tengah mengalami krisis. Dan apa yang Dr. Muhammad Khalid ni cakap, bila kita menghadapi krisis macam ni, kita punya ahli politik tak ada berbuat apa-apa. Maksudnya kita duk sibuk bergaduh pasal politik. Kita tak ada serius pun nak selesaikan masalah rakyat. Yang kerajaan pun yang pembangkang pun tak ada sibuk macam mana nak selesaikan isu rakyat, nak bawa isu rakyat. Yang kerajaan yang sedia ada pula, kalau katalah ada ceplos-ceplos tu ataupun ahli-ahli komunikasi yang konon-kononnya menyampaikan maklumat kepada rakyat, apa yang diorang buat? Dia membandingkan, zaman Madani ni lebih baik daripada zaman Ismail Sabri dan Muhyiddin Yassin. Itu dia punya hujah tau. Kalau kau nak cerita benda yang lebih baik tu, sampai bila pun takkan selesai. Sebab apa? Sebab kau dok compare diri orang. Contoh, macam sekarang ni kau dok compare, konon-kononnya harga minyak Malaysia lebih rendah daripada luar. Adakah benda tu hantar signal yang jelas kepada rakyat? Tak. Rakyat tetap juga rasa susah. Lepas tu, kan, sekarang ni, kita ni, masalah yang rakyat susah ni apa semua, dia dulu kita boleh cakap lah B40 ni susah apa semua, perlukan bantuan. Sekarang ni kalau tengok video full tu, T20 dan M20 antara yang mengalami krisis kos sara hidup sekarang ni. Dan tambahan pula T20 dengan M40 ni, diorang ni tak dapat bantuan, Aidil. Diorang tak dapat bantuan SARA, bantuan bulanan, bukan SARA lah, bantuan bulanan yang STR tu. Padahal, diorang punya belanja kalau ada 5 anak, kau T20. Tapi kau kena bayar kereta, kau kena bayar anak sekolah, apa semua. Semua benda tu tak cukup. Dia, sekarang ni kan, dia
golongan disposable income untuk golongan T20 ni sekarang ni dia dah mencatatkan pertumbuhan negatif. Kau bayangkan macam mana T20 nak hidup. Nak kata kita saving pun tak ada. Okey, gaji naik, tapi berapa gaji naik? 10%. Tapi harga barang naik berapa? Inflasi rendah. Kurang daripada 2%, tapi kenapa rakyat semakin susah? Makanan mahal, lepas tu kita punya kos-kos bahan-bahan kalau untuk bisnes, berapa banyak bisnes yang dah tutup kita nampak. Ada yang ada beberapa ada businessman yang produk dia laku macam makanan, macam kita kat sini row kita ni yang hidup lidah manja. Kan? Kedai-kedai lain tak berapa nak hidup sangat. Lepas tu M40 dan T20 ni dia adalah antara golongan yang tersepit. Tapi apa yang ahli politik buat? Ahli politik tak. Dia sibuklah pergi Johor. Plan ni. Macam mana aku nak jatuhkan macam mana aku nak jatuhkan si Polan ni untuk menang. Dia tak fikir pun. Dia berjanji. Dia pergi berkempen. Dia berkempen lah. Oh, kita kerajaan nanti kita nak ni, buat ni, kita nak ini, kita akan tambah setahun hospital apa semua. Alih-alih kita dapat apa? Konon-kononnya nak ambil 15,000 jururawat daripada Indonesia nak bawa masuk Malaysia. Itulah konon-kononnya dia punya solution. Sebab tu saya kata ahli politik ni saya pun tak tahu ideal apa yang diorang fikir. Sebab saya tak rasa ahli politik kita ni uneducated ideal. Sebab kalau tengok diorang punya CGs, diorang ni ada apa ni? Ada kelulusan. Diploma ke, bachelor degree ke, even ada yang PhD ke, dah bergelar doktor ke, tapi Mak Sabu ke. Mak Sabu ke. CJ Culinary tu pun kelulusan juga. Tapi saya masih tak faham bagaimana cara diorang ni berfikir untuk selesaikan masalah rakyat. So, saya setuju ahli politik kita lebih berminat untuk politicking. Kan? Dia berminat kita nak buat langkah Bangkok. Kita nak buat langkah Patpong. Langkah Patpong adalah langkah Bangkok lah. Kita nak buat itu, kita nak buat ini, kita nak deal dengan parti itu, kita nak deal dengan parti ini. Kita nak buat lagi dan buat lagi dan buat lagi dan akhirnya rakyat berhadapan dengan pelbagai krisis, rakyat berhadapan dengan pelbagai masalah dan saya nampak keadaan makin menjadi sangat teruk. Saya nampak di sini Azhar Zawawi kata memang hakikat kerajaan sekarang lebih membantu rakyat. Saya rasa tergelak. Kerajaan ini dia dah berbohong mengenai data inflasi. Betul? Okey, dia berbohong mengenai data inflasi dan kononnya ini dah nampak membantu rakyat. Kerajaan yang tidak telus dalam data adalah kerajaan yang tak membantu. Macam mana boleh kata kerajaan ini membantu rakyat? Kita nampak apa yang sedang berlaku. Kita nampak benda yang sedang berlaku. So jadi kita nampak bagaimana rakyat tak dapat nak kita ada macam-macam masalah. Kita semakin hari kita nampak impian untuk memiliki rumah untuk generasi umur 40 ke bawah sangat-sangat sukar. Tak ada harapan. Impian untuk itu dan ini tak ada harapan. Jadi benda-benda ini tak diperjuangkan. Yang diperjuangkan hari-hari kita dengar ialah langkah-langkah politik. Macam semalam 13 orang ahli parlimen bersatu. Ahli parlimen bersatu. Tapi kelakar dalam statement tu dia kata ahli parlimen bersatu tinggal 6. Apa maksudnya kan? Ahli parlimen bersatu apa? Tinggal 6 dia keluarkan maksudnya? kenyataan suruh